Assalamualaikum guys. Selamat melangkah ke tahun baru 2026 ya. Okay, hopefully you guys enjoys with your orang cakap first day of New Year. Semoga baik-baik saja. Semoga kalian ceria dan gembira selalu. Sampai keluarga dan orang tersayang. Okay, kat sini aku just nak cakap Alhamdulillah. 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 Dengan izin Allah. Bila aku cek ini kat mana aku tengok, Alhamdulillah, amount dia dah ada dan jejak. So aku rasa Alhamdulillah, aku tak sabar untuk nak transfer kepada si Pulat. Ya. So at least aku dah boleh orang cakap tarik nafas lega. So ni buktinya. Okay, so nama si Pulat tu memang aku tak cover. Okay, kenapa aku tak cover? Sebab aku nak korang sendiri nampak. Dan aku yakin mereka pun dah tahu siapa nama si Pulat yang aku maksudkan. So ni dia. So Alhamdulillah, dah bayar kira dah langsai dah hutang si Pulat tu. So sebenarnya dah settle the kettle, Alhamdulillah. Yeah. So semoga di tahun baru 2026 ni kita semua bakal memperolehi kejayaan, kebahagiaan. So tak, aku rasa pun macam apa tau guys, aku rasa macam akan overthinking. This is one of yang betul cakap terus terang, aku bedek kalau cakap aku tak ada overthinking. So Alhamdulillah, sekali lagi aku cakap Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah permudahkan Allah permudahkan. So itulah dia. And macam aku cakap tadi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Semoga kita di tahun baru 2026 ni berjaya bahagia dunia akhirat, right? So yeah. Okay, so that's all. Take care and enjoy your new year with your loved one.